Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Okey, sejahtera. suara. Um, Terima kasih pertama kali ucapkan selamat datang secara langsung bedah buku Mahakamus bersama Dr. Faizal Musa. Um, Terima kasih juga saya ucapkan kepada para penonton yang turut sama dalam majlis ilmu ini, sama ada dalam siaran langsung di Facebook Fatma dan juga mereka yang turut serta dalam uh, di Perpustakaan Alam Tamadun Melayu Fatma pada hari ini. Jadi pertama-tamanya jika saya perkenalkan diri, saya Muhammad Aimullah bin Harun, bernombor matrik 224565, pelajar Bachelor Sastra Kesusasteraan Melayu dengan kepujian daripada uh, Fakulti Bahasa Melayu dan Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia UPM. Dan pada hari ini dalam sesi bedah buku Mahakamus, saya tidak berseorangan. Saya turut ditemani oleh penulisnya sendiri, Dr. Muhammad Faizal Musa, atau lebih dikenali dengan nama Faizal Terani. Beliau juga merupakan penyelia latihan industri saya sepanjang saya berada di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA. Jadi sedikit mengenai Dr. Faizal. Beliau merupakan seorang penulis dan juga pengarang yang terkenal di Malaysia, dan beliau juga telah menghasilkan banyak karya sastra, termasuklah dalam genre novel, puisi, syair dan sebagainya. Dan beliau turut telah memenangi pelbagai anugerah sastra sama ada di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi pada hari ini juga saya amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama dengan doktor untuk kita membedah karya terbaru doktor, iaitu novel Mahakamus. Yang mana novel Mahakamus ni ianya adalah karya terkini doktor yang dilancarkan semasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur baru-baru ini, betul? Belum lancar lagi. Lancar ni. Dia cuma telah berada di pasaran. Telah berada di pasaran. Telah mula berada di pasaran dan kita mula jual di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Masih berpeluang lagi kalau sesiapa ingin melancarkan. Dan saya kira ini antara yang sesi diskusi buku yang terawal lah, betul kan? Selepas telaah di Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM. Baru ni betul ada juga telaah yang dianjurkan oleh pelajar-pelajar daripada UKM lah, di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Itu di bawah acara telaah buku. Itu yang di bawah KPT, kan, Kementerian Pengajian Tinggi. Okay, jadi pada hari ini dalam sesi bedah Mahakamus ini kita akan berdiskusi atau membedahnya dengan cara yang berbeza, doktor. Yang mana kita akan menerapkan mengenai proses penghasilan kreatif karya itu dan juga penyerapan teori sastra Melayu, iaitu kita akan guna teori perkaedahan Melayu gagasan Hashim Awang. Oh, okey, saudara Aimullah juga adalah seorang pelajar kesusasteraan Melayu, kan, di Fakulti Bahasa tadi, seperti yang mana saudara Aimullah nyatakan sebentar tadi. Jadi kalau saudara sendiri membaca Mahakamus sebagai pelajar sastra, rasa macam mana? Jadi, pengalaman saya, doktor, ketika awal-awal novel Mahakamus ini dikeluarkan, saya beli di Pesta Buku lah baru-baru ini. Terima kasih. Dan pada bacaan awalnya saya dapati dia berbeza dengan novel-novel yang pernah saya baca. Susah tak nak baca? Susah juga. Susah juga, okey. Sebagaimana doktor bagi tahu pun, bacaan pertama tu dia agak susah. Tapi bila bacaan kedua tu kita boleh slow-slow kita catch up apa isu, apa yang peristiwa yang dibawakan dalam novel Mahakamus. Okey. Jadi sebelum kita lebih mendalam perbincangan kita ke arah teori sastra,
elok kita kenalan dulu lah Ya, Doktor okey, betul. dengan Dengan buku novel ni sendiri novel kan. Mahakamus ni. Hmm. Okey. Jadi novel Mahakamus ni adalah novel yang ke-29 Betul. daripada Dr. Faizal. Uh, yang mana buku ini adalah antara karya eksperimental yang menggabungkan unsur fiksyen sains, politik, falsafah, sejarah, agama dan lain-lain. Dan menariknya juga novel ini yang berbeza dengan novel-novel lain, ianya disusun dalam bentuk kamus, Doktor. Yang mana kalau kita cakap kamus, kalau saya baca kamus biasanya dia susunannya secara tersusun. Jadi maksudnya daripada A sampai ke Z. Tapi berbeza dengan Mahakamus ni, dia tidak sebegitu. Jadi juga sedikit tentang novel Mahakamus ni. Novel ini menceritakan tentang perlumbaan dua karakter, iaitu watak amigdala dan juga sang leksikografi. Yang mana kedua watak ini berlumba dan merentas masa, yang mana akhirnya mereka mencipta antarjagat ataupun multiverse yang kata. Multiverse. Jadi sang leksikografi ni dia ditugaskan untuk membina kamus yang menggunakan AI untuk membuang emosi dari proses pemikiran manusia dan hanya meninggalkan logik dan juga fakta saja. Dan bagi sang leksikografi mencapai tujuan itu, Empire telah memilih jalur hidup dari otak Tun Mahathir Mohamad untuk ditelusuri. Manakala amigdala pula, dia tahu bahawa projek yang dilakukan oleh sang leksikografi ini, dan dia juga ada kemampuan untuk merentas masa dan jagat, sama seperti sang leksikografer. Jadi dalam Mahakamus ini kita dipertontonkan pertumbungan antara dua watak ini yang dilihat dalam format kamus, iaitu abjad-abjad yang mewakili perkataan-perkataan penting. Jadi soalan pertama, Doktor, bolehkah Doktor berkongsi sebagai penulis apakah gagasan utama yang ingin disampaikan melalui novel Mahakamus? Terima kasih saudara Aimullah yang telah sedikit memperkenalkan novel saya yang terbaru Mahakamus terbitan Cerekayasa Kawah Buku. Memang ia telah mula berada di pasaran sejak Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan alhamdulillah sudah mula ada review-review yang baik lah. Dan sebenarnya kalau kita bertanya tentang gagasan ataupun tema sesebuah karya, dia biasanya tak akan ada satu. Dan akan ada pelbagai, dia akan ada multi tema lah. Kalau sebuah novel tu dia biasanya dia akan ada manca tema. Maksudnya dia ada banyak tema. Tapi dia akan ada tema utama. Kalau cerpen biasanya dia akan hanya ada satu tema, dia tak boleh banyak-banyak tema lah. Dan kalau novel dia boleh ada manca tema ni. Dan dalam ni seperti mana yang Aimullah sebutkan tadi, dia ada macam-macam. Ada macam-macam ni kita boleh lihat kalau ada pembaca dia akan jumpa tema politik sebagai contohnya yang akan saya berkongsikan tentang kecelaruan politik, muslihat-muslihat politik dalam sejarah dan kita melihat saya sorot daripada sejarah yang sangat hampir dengan kita, terutama dengan saya lah, kerana sebagai generasi X ni saya separuh atau 3 suku hidup saya ni di bawah pemerintahan ataupun pentadbiran Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad lah. Dan kalau dulu saya ada banyak juga sorot latar sejarah kan, latar sejarah mahasiswa, perjuangan mahasiswa tahun 1970-an. Itu nanti hari Jumaat nanti saya akan bincangkan dengan saudara Zatil, teman saudara dari UPM juga. Itu Cinta Hari-Hari Rusuhan. Kemudian tu ada juga yang saya pernah sorot era tentang majalah Ahkam Johor dalam surat-surat perempuan Johor. Apa lagi tentang pendudukan Jepun di Terengganu dalam Beda Sukma Bisu. Jadi
Banyaklah. Tapi ini yang sejarah yang sebenarnya agak mutakhir. Sebab pada saya sejarah tu yang mutakhir juga wajar untuk kita lihat. Dan macam kita, kelemahan kita ialah buku teks kita pun tidak menyorot sejarah yang mutakhir, kan? Maknanya pelajar-pelajar kita tak baca pun sejarah mutakhir. Jadi saya fikir kalau buku teks sejarah uh, tidak menceritakan atau tidak mengkhabarkan, ya, kepada generasi baru, mengapa tidak novel melakukannya, ya? Dan kerana itu saya tuliskan sebuah novel tentang sejarah politik lah, yang agak hampir. Tapi itu satu tema lah. Ada lagi tema-tema lain. Kalau tanya orang yang mungkin orang teknologi maklumat ke, orang yang biasa dengan digital, dunia digital dan sebagainya, mungkin dia akan jumpa tentang isu apa ni, kearifan buatan, kecerdasan buatan, yang saya nyatakan di dalam novel ni sebagai kebuasan buatan. Dia puas, kan? Dia malahan dia bersaing untuk merubah apa ni, fakta, emosi manusia dan sebagainya. Jadi ada pertembungan lah, dan itu pun sebenarnya kita dah lihat, ya, bagaimana AI ni, kebuasan buatan ini digunakan untuk hal-hal yang mencengangkan kita. Contohnya di Palestin, ya, industri persenjataan telah menggunakan di Gaza, mereka telah menggunakan kecerdasan buatan ini, iaitu sebenarnya kebuasan buatan untuk mensasarkan apa ni, rakyat Palestin lah. Jadi mereka guna tembak orang, kan, apa ni, drone dari jauh dan sebagainya. Malahan bayi tengah menyusu pun boleh dibunuh begitu saja. Jadi ini semua ni adalah kebuasan buatan. Jadi sudah mula kebuasan buatan ini digunakan untuk menghancurkan manusia juga, ya, dan mengganggu. Jadi kalau kita tidak menghakiminya, kita tidak melihatnya, tidak memantaunya, dia akan menular dan merebak. Jadi itu satu juga tema. Jadi ada tema-tema lain juga yang macam saya sebutkan, kalau sebuah novel tu dia ada macam tema, dia boleh macam-macam. Jadi tidak ada satu gagasan yang mungkin boleh dikatakan tunggal, ya, tapi ada yang dominan lah. Yang dominan tu mungkin tadi saya sebutkan sejarah politik, ya, yang mutakhir, kebuasan buatan, itu adalah tema yang dominan, ya. Ada lagi tema-tema lain, jadi dia saling bertaut. Jadi kalau tanya saya, uh, pada masa ini saya berfikir itu antara tema utama dia. Dan sebuah karya novel, dia seharusnya mempunyai pelbagai tema yang boleh dihubungkan dengan pembaca pelbagai zaman sebenarnya. Maksudnya nanti zaman-zaman akan datang pun pembaca tu baca, dia mungkin akan rasa macam, oh, dekat dengan dia. Saya cuba mencipta karya yang seumpama itulah. Jadi menarik pembahasan awal. Dan saya juga tertarik dengan perkataan manca tema. Sama dengan multi tema tu. Sama lah. Ada banyak lah. Manca negara, banyak negara. Manca tema, multi tema lah. Multi tema. Ya. Okay, seterusnya Doktor, apa yang membezakan novel Mahakamus ni daripada karya-karya doktor yang lain? Khususnya mungkin dari segi tema, Doktor dah nyatakan tadi, kan, tema ataupun gaya, juga pendekatan penceritaan novel Mahakamus. Saya berusaha untuk apa yang saya lakukan setiap kali saya menghasilkan sebuah novel, saya berusaha untuk melakukannya atau menuliskannya lain daripada yang sebelum. Kalau tidak tema, cara menceritakannya, alat penceritaan yang saya gunakan di dalam karya sastra. Bila kita menekuni sebuah karya sastra, ada satu aspek yang pelajar sastra harus ambil kira, iaitu strategi penceritaan atau alat penceritaan, alat penukangan, alat bagaimana dia menghantar naratif. Jadi ada banyak, dan dia berkait dengan genre sebuah novel tu. Kalau dia detektif, alat penceritaan, pendekatan ataupun apa ni, komponen yang akan digunakan mungkin suspense, kan. Kalau satira mungkin akan digunakan grotesk, itu kan, ataupun kecindan, iaitu jenaka, mungkin itu akan digunakan.
Jadi dia sangat berkait rapat dengan genre. Jadi kalau bila Mahakamus ni, saya telah mencuba berbagai genre sebenarnya. Saga, Peda Suma Bisu, novelet dalam kegawatan. Saya telah mencuba roman dalam Tunggu Teduh Dulu. Saya telah mencuba apa lagi? Realisme Magis ya, dalam 1515. Saya telah mencuba novel dokumentari dalam Bagaimana Anis Naik ke Langit. Saya mencipta ataupun bukan menciptalah, saya memanjangkan penciptaan genre S-Pen, esei cerpen dalam Babi Kongkang Panda, dan hal-hal yang dipungut kembali. Ini semua adalah karya yang diterbitkan oleh Kawal Buku lah, Cendekia Yasam. Dan bila dalam Mahakamus ni saya berfikir saya nak kena buat kelainan juga untuk novel inilah. Jadi saya memikir genre dia novel, tapi novel yang macam mana. Jadi saya memikirkan mungkin adalah saya nak cuba SFF, set apa ni, science fiction, science fantasy ya. Dan saya mungkin telah melakukannya SFF ni di dalam 1511 Combat. Kalau ini antara novel terawal saya lah. Dan kalau masih ingat, ada pembaca masih ingat bagaimana komander-komander daripada seluruh negara Islam bersatu dan melawan imperialisme ya, Rumah Putih dan sebagainya. Itu futuristik lah ya. Dan tapi novel itu seumpama novel futuristik lebihnya, tapi ini saya nak lebih dia science fantasy dan dalam masa sama juga dia futuristik ya. Dan jadi tapi SFF tu saya tak nak dia juga kaku. Saya nak ada sejarah. Saya nak juga ada aspek Islaminya. Saya nak juga ada apa ni ataupun tangan ataupun acuan-acuan lain. Jadi di situ datangnya acuan yang seumpama ini yang bila saya usahakan saya tampilkan. Dia ada macam-macam alat penceritaan. Alat-alat penceritaan ni ada yang guna sudut pandang pertama, ada guna sudut pandang ketiga. Jadi saya mempelbagaikan. Mungkin itu satu kelainan yang daripada karya awal saya, karya-karya sebelumnya. Dan seperti mana saudara Aimu sebutkan tadi, dia ditampilkan dalam bentuk diketengahkan dalam bentuk entry kamus, kan, entry kamus. Jadi ada A, B, C, orang Indonesia lah, A, B, C kan. Jadi Z kan, ada Z itu kan. Jadi dan dia kembali kepada seperti apa saya sebut tadi, sejarah mutakhir, iaitu pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad kan. Jadi kita tengok G apa, B apa yang sinonim dengan Dr. Mahathir. Dan untuk mengetengahkan itu, saya sebenarnya saya tanya dengan ramai orang. Saya tanya dengan Gen Z yang sempat melihat era Dr. Mahathir 2.0. Saya tanya dengan orang lama, saya tanya dengan generasi awal ya, generasi boomers kan. Saya tanya apa yang mereka ingat, apa yang mereka, bila kita tanya satu, Mahathir apa? Jadi dia akan, ingatan mereka tu berbeza-beza. Jadi saya jumpa orang yang bila saya tanya Mahathir apa, dia ingat FRU. Dia ingat FRU. Mungkin generasi baru mungkin tak tahu tu. Mahathir apa sinonimnya dengan FRU. Mungkin kalian tak pernah tengok pun FRU tu, tak pernah tengok FRU di jalan raya pun. Tapi generasi saya sempat tengok FRU di jalan raya. Kena pukul kan, kena sembur dengan air gatal gitu kan. Jadi ada orang yang mungkin dia lebih dekat dengan politik semasa. Bila saya tanya Mahathir apa, dia ingat Bersatu. Parti Bersatu yang pernah Mahathir pimpin, yang digunakan parti ini digunakan sebagai vehikel, sebagai kenderaan untuk menjatuhkan pentadbiran Najib Razak. Bila saya tanya orang ada ingat Mahathir apa, dia kata Anwar Ibrahim kan. Jadi sangat menarik bila kita tanya setiap orang, dia ada perspektif yang berbeza. Dan kerana Dr. Mahathir itu lama dia memerintah mentadbir Malaysia, jadi orang ada kenangan yang terpisah-pisah dan pelbagai. Dan
Jadi saya rasa bahawa untuk mulanya bila saya nak tulis novel ini, saya macam patut tak saya tulis sebagai realisme sejarah. Realisme sejarah ni macam cerita. Saya baca macam apa ni beberapa buku tentang Dr. Mahathir, saya buatkan macam sejarah episodik, ya. Mungkin daripada kacamata Dr. Mahathir sendiri. Tapi itu kan biasa dilakukan. Jadi saya nak supaya ia dekat dengan orang Malaysia, dengan masyarakat Malaysia. Sebab saya nak jadikan buku ni adalah, walaupun dia SSFF, science fiction fantasy, saya nak fiction science fantasy dan futuristic. Saya nak dia supaya orang juga rasa dia ada dekat dengan diri dia. Kerana itu saya tanya orang satu demi satu, dan daripada setiap abjad itu akan dapat mewakili pelbagai apa yang mereka rasakan tentang Mahathir Mohamad. Jadi saya rasa itu kelainan lah daripada karya-karya saya sebelum ni. Pendekatannya itu, strategi penceritaannya ataupun alat penceritaan yang saya gunakan. Saya setuju dengan apa yang Doktor katakan. Ketika Doktor bertanya dengan golongan-golongan Gen Z, macam saya sendiri Gen Z kan. Kadang Gen Z ke? Gen Z 2003 Doktor. Okay. Kadang-kadang masyarakat golongan Gen Z ni mereka tak begitu dekat dengan sejarah-sejarah yang pernah berlaku, peristiwa-peristiwa apa yang berlaku dalam negara kita. Kenapa Jadi, itu berlaku? Mungkin tidak dekat tu kenapa tu? Kurang pendedahan pembacaan ataupun macam dia kata tadi, awal sejarah kan, sejarah yang sejarah mutakhir. Sejarah mutakhir. Kadang dia tidak diceritakan secara jelas atau lengkap, ataupun secara itu disembunyikan. Jadi apabila saya membaca Mahakamus ni, ada setengah peristiwa yang menarik perhatian saya. Contohnya di persidangan APEC. Persidangan APEC itu kita tahu, tapi peristiwa yang naib Presiden Amerika yang berucap tu kita tak tahu. Saya tak tahu. Jadi saya betul ke? Sebab dia fiction ni. Mungkin Doktor reka. Jadi kita Google. Tengok-tengok betul ada peristiwa tu. Betul sekali kan. Ini kan Pasal Terani cipta. Kan. Jadi kita dalam masa sama, golongan Gen Z dia dapat tahu dah hayati sejarah tu dengan lebih jelas lah kan, pembacaan. Kalau persidangan APEC tu tadi saudara Amullah sebutkan kan, tentang persidangan APEC tu, waktu saya tulis ni kan, selain daripada saya tanya orang apa mereka rasa yang merepresentasi, mewakili Mahathir ketika era pentadbiran Dr. Mahathir, saya juga berfikir diri saya juga, apa yang saya ingat tentang Dr. Mahathir gitu kan. Kerana saya macam saya sebut tadi, 3 suku daripada hayat hidup saya duduk era waktu pentadbiran Dr. Mahathir. Jadi saya ada macam-macam ingatan tentang beliau. Dan pada waktu persidangan APEC itu berlaku, saya adalah pelajar tahun akhir kot di UM, ataupun mungkin saya sudah pun graduat dan sudah pun memulai saya sudah graduat, saya sudah memulai pengajian sarjana saya di Pulau Pinang ya. Jadi ketika persidangan APEC itu berlaku, salah satu yang kita pada waktu itu kita tak banyak media sosial. Kita tak ada Facebook, belum ada Threads, belum ada IG, belum ada semua ni. Jadi belum ada YouTube malahan kan. Jadi dari mana kita dapat naratif alternatif pada waktu itu? Jadi dia adalah naratif alternatif itu, hatta kalau dia benar pun, dia telah bercampur baur dengan urban legend. Dia telah bercampur baur. Urban legend tu macam-macam. Maksudnya urban legend ni dia bukan macam filem Hollywood ada tajuk urban legend tu kan. Dia macam orang cerita tentang satu orang tu, tapi ada penokok tambahan daripada cerita tu yang kita tak tahu benar atau tidak, kerana dia telah mulut ke mulut. Jadi bila peristiwa APEC itu berlaku, jadi kita tahu ada berita menunjukkan bahawa ada demonstrasi tidak jauh pada waktu daripada persidangan APEC itu. Dan kita tahu Al Gore, bekas naib Presiden Amerika Syarikat, ketika datang ke Malaysia,
ketika persidangan apek itu dia telah mengecam Dr. Mahathir Mohamad di hadapan Dr. Mahathir Mohamad. Kemudian tu lepas kecam tu turun daripada pentas, turun balik, tak duduk balik. Mungkin dia duduk balik di meja makan, lepas tu dia turun balik, dia tak ada berbahasa-basi. Jadi kan itu kan satu yang agak, dan dilaporkan dalam pelbagai media antarabangsa, agak um, mengesankan pada waktu itu, dan ramai orang terkesima dengan macam ini boleh berlaku, dan ada orang yang menganggap itu sebagai satu penghinaan. Datuk Seri Rafidah Aziz pada waktu itu, dia menteri ekonomi apa ke, saya tak ingat. Dulu masa itu tak ada nama Menteri Ekonomi. Jadi beliau telah mengecam benda tu, keluar dalam TV dan sebagainya. Tapi kita tak pernah tahu apakah di sebalik itu. Jadi bila kita dengar naratif-naratif itu, dia jadi satu benda yang menarik. Dan untuk itu antara salah satu memori yang kuat dalam ingatan saya tentang pentadbiran Dr. Mahathir. Jadi untuk menghidupkan semula, saya telah pergi ke Cyberjaya, di tempat hotel resort yang mana dilakukan persidangan APEC tu. Dan saya rakam video tempat perjalanan tu, tempat apa tu, bagaimana persidangan tu, dan saya himbau balik. Saya duduk dan tanya beberapa orang staff di situ. Tentulah ramai yang telah tak, dan dah tak ada dah pun sebab dah banyak tahun berlaku kan. Saya membayangkan tu ya ada masuk fiction. Di situ datangnya. Jadi ada fakta. Jadi bila kalau saudara Amova Google, memang ada persidangan APEC, tetapi ada kesan-kesan lain yang membangkitkan dia menjadi sebuah cerita. Jadi macam tu. Okay. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang berkaitan dengan proses penghasilan karya kreatif. Jadi dalam novel Mahakamus ni, saya lihat bahawa latar masa memainkan peranan yang sangat penting, iaitu Berantas Jagat kan. Jadi latar masa dalam novel Mahakamus ni bergerak antara sejarah sebenar, masa kini dan masa depan. Jadi bagaimana doktor merancang struktur penceritaan atau naratif yang kalau kita lihat begitu kompleks, dan bagaimana setiap lapisan ni saling berhubung tanpa hilangkan fokus cerita dalam Mahakamus. Saya untuk bina 3 latar masa ni, apa yang saya harus lakukan ialah saya menulisnya secara berbeza. Jadi saya kena tulis latar masa lalu, saya kena tulis latar masa kini, dan saya kena tulis membayangkan latar masa depan. Jadi itu sudah 3 kali tulis. Mula-mula saya tulis yang sejarah saja dulu, latar sejarah, latar masa lalu. Kemudian saya tulis yang latar masa kini. Kemudian saya tulis latar yang saya membayangkan latar masa hadapan. Itu sudah jadi saya 3 kali tulis, saya 3 kali draft. Kemudian itu harus draft lain ialah untuk bagaimana menjahit latar masa yang berbeza-beza ini supaya dia bersilang. Dia bukan saja bersilang, bertemu, jahit, dia jadi macam satu kain yang sempurna lah, sebab kita dah campur-campur, tompok ni kan, kita jahitkan balik supaya dia boleh berfungsi. Jadi itu yang saya fikir yang lebih mencabar ialah bukan menuliskan latar masa yang berbeza-beza tu, tetapi ialah mengusahakan bagaimana untuk menjahitnya, untuk menemukan supaya tidak ada satu latar masa yang terasa begitu dominan sebagai contohnya, dan dia rasa masuk. Dia nampak, dia kalau dia kain yang dijahit, dia adalah kain yang eloklah perca kain yang telah sempurna, dia jadi satu gebar besar sebagai contohnya. Jadi gebar sejarah. Jadi saya membayangkan yang sulitnya sebenarnya itu, iaitu menggabung, jalinkan, menjahit latar itu. Menuliskan latar-latar itu sebenarnya taklah terlalu susah. Saudara sendiri baca rasa latar itu mengganggu ataupun rasa sukar untuk membezakan latar itu, atau macam mana sebagai seorang pembaca? Aimul rasa macam mana? Okay, apa yang saya rasa kerana bila kita baca pada awalnya dia terus jump
pada satu tempoh masa yang dah tengok, misalnya masa lalu. Dan bila baca, kita next ke bab seterusnya, dia terus ke tahun yang lain, dia tidak bersambung. Jadi macam awalnya dia agak sukar, tapi uh, bila kita baca dan fahami, dia macam ada kaitannya. Betul. Jadi di bab mana atau di bahagian mana yang Aimullah rasa mula boleh ikuti? Mula-mula tadi kan dia macam di awal tu mungkin rasa macam pindah randah itu Ah, menyebabkan ada gangguan kan? Tapi di mana yang mungkin Aimullah bila baca tu Aimullah rasa macam okey dah boleh ikuti ekori cerita ini, dah boleh mula memahami naratif dan sebagainya, boleh mula mungkin menghayati tu di mana? um, kalau saya mungkin pada bacaan kedua lah, bacaan kedua saya di bab Al-Ghor tu, Baca kali kedua. baca kali kedua Baca kali. dan Dah habis tu baca balik macam tu ah, maksudnya. Okey. Hmm. ya, betul. Jadi itu sebenarnya adalah satu satu impian saya, memaksa pembaca membaca uh, 2 atau 3 kali. Sebab saya selalu berfikir bahawa kadang-kadang kita beli sebuah buku, kita baca, Hmm, kita baca lepas tu dah habis. Dah okey fine, dah habis, kita pun letak di rak buku kita ataupun kita bagi kawan pinjam ataupun dia akan berakhir begitu sajalah. hmm, Maksudnya mungkin nanti akan berakhir di apa ni jualan gudang atau apa-apa, jualan buku terpakai dan sebagainya. Tapi saya mahu pembaca selepas membaca halaman akhir itu dia rasa macam ada sesuatu yang hmm, aku perlu tekuni balik. hmm, Uh, Satu benda, satu tempat yang perlu aku ziarahi. Jadi saya menganggap sebuah novel itu adalah sebuah destinasi. Novel adalah sebuah destinasi yang mana ia boleh diulang ziarah, diulang baca, dirujuk kembali. Jadi saya selalu menganggap sebuah novel seperti itu. Dan uh, kerana itu saya ingin mencipta sebuah karya yang uh, uh, dia menjadi sebagai satu kota, satu destinasi yang boleh uh, didatangi berkali-kali. Jadi kalau Aimu ada pembacaan kedua, baru Aimu rasa macam lebih licin. Uh, jadi sebahagian daripada impian saya telah tercapai. Gitu. Okay. dia terkadang buku ni juga sebenarnya viral lah, Doktor, famous di media sosial, khususnya di Thread. Okay. Dia menjadi perbincangan setengah pembaca lah. Dan itu juga yang kadang membuatkan saya macam, oh bab ni cerita macam ni. Jadi saya balik-balik baca balik untuk faham. Uh, Okay. Menarik. Jadi soalan seterusnya, novel Mahakamus ni juga Doktor memasukkan tokoh, peristiwa dan fakta sejarah yang sebenar. Ya, seperti yang kita bincang tadi awal, ada tokoh Tun Dr. Mahathir, uh, Anwar Ibrahim dan lain-lain, dan juga fakta sejarah. Dan juga digabungkan dengan unsur-unsur fiksyen. Jadi bagaimanakah proses Doktor melakukan penyelidikan dan pada tahap manakah Doktor menetapkan sepadan antara fakta sejarah dan juga imajinasi kreatif? Okay. Mungkin kalau saya nak cerita semua, dia macam nanti beranak pinak lah pula kan. Jadi mungkin saya ambil satu entry je, huruf G, Guthrie. Dia mula daripada halaman 3. Kalau satu uh, kalau orang era bapa saya atau mak saya, kalau kita tanya apa yang dia ingat tentang Dr. Mahathir, ada yang beritahu saya dia ingat, dia antara orang yang telah membawa pulang Guthrie. Terutama kalau orang tu dia orang kerja ladang ke ataupun memang dia duduk di kawasan ladang lah, ladang Guthrie dan sebagainya, dia akan ingat peristiwa itu ya. Dan peristiwa itu dianggap sangat heroik ya, kerana kita memilik negarakan sebuah syarikat apa ni daripada penjajah British. Dia dianggap sebagai heroik kerana kita semacam cara kita melawan imperialisme dengan cara kita lah, dengan cara Malaysia ya. Jadi um, ada banyak aspek saya boleh ketengahkan tentang G Guthrie ni ya. Dia boleh jadi tentang pekebun, peladang Guthrie itu sendiri. Boleh cerita daripada
sisi Mark Gann, sudut pandang mm, CEO atau manager besar Guthrie pada waktu itu, boleh saya bina daripada sudut pandang Dr. Mahathir, bagaimana dia merancang untuk merampas Guthrie itu bersama dengan teman-teman dalam kabinet. Dia boleh jadi banyak 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 sudut pandang. Tapi saya membayangkan apa kata ada satu lagi yang sebenarnya kalau orang dari era saya akan ingat, iaitu Dr. Mahathir ni walaupun dia suka menggasak, mengacah ataupun menyakat kuasa barat, tapi dia juga adalah satu pemimpin yang sudahnya banyak mempunyai hubungan ataupun memesrai pemimpin-pimpinan barat. Maksudnya dia kecam, tapi dia juga orang yang rapat dengan pemimpin barat. Dan salah satu pemimpin yang paling, tokoh yang paling rapat dengan Dr. Mahathir ialah Margaret Thatcher, bekas Perdana Menteri Britain. Jadi saya membayangkan kenapa kalau saya tengok Guthrie dari sudut pandang Margaret Thatcher. Jadi memilih sudut pandang tu sudah satu hal. Kemudian itu untuk membangunkan bab G ni, Guthrie ni, walaupun dia dalam tak sampai 10 halaman pun, 5-6 halaman kot. Saya nak masukkan fakta kan tentang bagaimana peristiwa Guthrie itu, syarikat Guthrie itu dimilik negarakan oleh Mahathir Mohamad dan juga teman-teman kabinet beliau. Tapi juga saya nak membayangkan bagaimana Margaret Thatcher menerima, bagaimana pihak kolonial, kuasa imperialis British menerima itu, dan ketika itu Dr. Mahathir baru saja semacam jadi Perdana Menteri. Margaret Thatcher juga masih baru jadi Perdana Menteri. Jadi saya nak bina daripada sudut pandang Thatcher. Thatcher ni adalah seorang pemimpin yang seperti Dr. Mahathir. Dia, kalau kita tanya rakyat British, sejarah mutakhir juga, ada macam-macam tanggapan tentang beliau. Ada orang suka, ada orang tak suka kan. Jadi dia satu sosok yang sangat kontroversi seperti juga Dr. Mahathir. Jadi bila lihat daripada Thatcher, saya tak boleh tulis sembrono tentang Margaret Thatcher. Saya harus membina Margaret Thatcher sepertinya, seboleh-bolehnya, setepat-tepatnya seperti Thatcher. Margaret Thatcher. Jadi apa yang saya lakukan ialah saya membaca memoir Margaret Thatcher, saya membaca 2-3 buah buku apa yang orang katakan tentang Thatcher, mengkritik Thatcher. Saya membaca catatan-catatan daripada majalah dan sebagainya, ialah contohnya ialah majalah yang artikel yang sangat ringkas tentang bagaimana Thatcher bila dia masuk ke Downing Street, nombor 10 Downing Street, apa yang dia buat, bagaimana dia ubah design rumah kediaman rasmi Perdana Menteri Britain itu. Jadi untuk memahami itu, saya nak buat latar tempat dia ialah di Downing Street, di nombor 10 Downing Street, di rumah Margaret Thatcher. Jadi rumah Margaret Thatcher ni, dia bawah tu office, bawah tu tempat ni, tapi dia ada flat yang paling atas tu adalah rumah dia, yang maknanya orang dah tak boleh masuk dah. Maknanya mungkin personal assistant dia je yang datang. Kecuali dia akan bawa orang datang masuk, staff kabinet dia. Dan kita tahu bahawa bila saya baca daripada memoir, rupanya Thatcher ni, dia lepas habis waktu pejabat, dia tak habis waktu pejabat. Dia dah masuk dekat flat utama dia tu, dia suka masak. Dia memang memanfaatkan dapur dia. Dia baking, dia buat macam-macam lah. Jadi dalam ni, saya tampilkan scone. Tak ada scone lah pula pagi ni kan. Kalau tak kan kita boleh minum kopi dengan scone kan. Jadi scone ni semacam biskut, biskut orang Inggeris. Saya bayangkan dia bake scone itu, dan dia bagi Mark Gant, CEO Guthrie, makan dan bincangkan tentang bagaimana dia dapat laporan pemilik negarakan syarikat Guthrie, dan dia tanya Mark Gant, kau kat mana masa tu dan sebagainya kan. Jadi saya membayangkan itu. Tapi untuk menjadikan dia persis, saya juga terpaksa baca artikel-artikel bagaimana Thatcher menyusun ruang tamu rumah dia, sebab dialog itu akan berlaku di ruang tamu. Jadi saya bayangkan sofa dia, saya tengok gambar-gambar lama daripada majalah-majalah lama. Saya pergi congkil arcade, Getty Images, nak memahami
susunan apa ni, meja Margaret Thatcher di rumah dia bagaimana, dapur dia bersambung ke tidak. Saya menonton balik The Crown beberapa episod untuk memastikan Thatcher yang bagaimana yang saya nak tampilkan. Dan Thatcher ni dia ada seorang pemimpin wanita yang walaupun dia suara dia dianggap mendatar, tapi dia tegas. Dan pada waktu-waktu tertentu suara dia akan menjadi lebih maskulin. Dia macam dia nak tunjukkan dia dominasi tu kan. Jadi dia lebih ni. Dan sebab dia seorang perempuan nak berdepan dengan apa ni, patriarki itu kan, menteri-menteri kabinet yang lelaki. Jadi untuk membina bab G itu sendiri, saya kena baca buku, saya kena baca majalah, saya kena menonton, saya kena melakukan banyak lah. Itu sahaja mengambil masa. Jadi begitulah bagaimana proses penyelidikan sebuah novel dilakukan. Maha kamus lah. Jadi dia kalau sebagai untuk kita jadi penulis kreatif ni, kita tidak hanya bersandarkan pada imajinasi semata-mata, Doktor. Kerana macam Doktor beritahu tadi, kita nak faham Margaret Thatcher tu, kita kena menjadi dia, kita belajar apa cara susunan dia macam Doktor kata tadi dan sebagainya. Penulis ada macam-macam lah, itu saya lah. Kalau dia tak nak buat penyelidikan itu pilihan dia lah. Ini cara saya kerja. Cara Faisal Terani. Wah. Okay. Seterusnya kita akan masuk pada teori pengkaedahan Melayu. Itu gagasan daripada yalah, awak sastra kan. Kita akan bincang dengan menggunakan teori yang digagaskan oleh arwah Profesor Dr. Haji Hashim Awang. Di mana teori pengkaedahan Melayu ni telah dicetuskan oleh beliau disebabkan kelemahan teori barat dalam menganalisa karya sastra Melayu. Dan teori ini juga telah dibentangkan pada Seminar Antarabangsa Kesusastraan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tak tahu tu. Jadi teori pengkaedahan Melayu ni dia terpecah kepada dua prinsip, iaitu pengkaedahan alamiah dan juga pengkaedahan keagamaan. Maksudnya pengkaedahan alamiah ni ialah berteraskan pada cara hidup dan juga sikap yang menjadikan alam sebagai salah satu daripada bahagian hidup. Manakala pengkaedahan keagamaan merujuk pada keimanan yang berpaksikan kepada akidah Islam yang bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi dalam pengkaedahan alamiah terdapat pula pecahan di bawahnya, 3 pendekatan, iaitu pendekatan gunaan, pendekatan moral dan juga pendekatan firasat. Pendekatan gunaan ini adalah kita menilai sesebuah karya sastra itu bukan sekadar indah saja dari segi bahasa ataupun teknik penceritaan, tapi melihat apakah kegunaan ataupun fungsi, hikmah, pengajaran dan manfaat yang diperoleh oleh pembaca daripada sesebuah karya itu. Jadi setiap peristiwa dalam karya itu sepatutnya mempunyai tujuan dan hikmah tertentu. Sama juga dalam novel Maha Kamus ini terdapat konflik, penentangan idea dan juga dialog antara watak, yang mana perkara itu bukanlah satu kebetulan semata-mata, tapi ianya juga membentuk pemikiran terhadap pembaca. Sebagaimana contoh dalam novel Maha Kamus ini, terdapat peristiwa pertentangan pandangan politik yang dikaitkan dengan realiti kita. Sebagaimana contoh dalam muka surat 40, Doktor. Muka surat 40 pasal apa? Pasal Algor. Pasal Algor. Kembali pasal Algor. Pasal Algor. Jadi penentangan idea ataupun fahaman politik yang ditunjukkan Doktor dalam entry Algor ini, kalau saya baca ni, okey. Sekejap. Sini menunjukkan watak Abah. Abah membalas dengan ketawa kecil, sinis, dendam dan ada misteri. Di hadapan Mahathir, tetamu negara lain, Al Gore bangun berucap selepas persembahyang budaya. Panjang juga ucapan Al Gore.
Abah sangkakan dia akan gugurkan perenggan yang Abah tertangkap mendengarnya pada malam sebelum. Tapi nampaknya dia memang meneruskan. Dia seorang biadab, dia memuji-muji reformasi. Dan juga pada halaman 41 uh, menunjukkan bahawa watak Abah um, menerangkan bahawa Algo ni seorang yang kurang ajar dan biadab. Tapi kalau kita baca dalam bab ni, menunjukkan watak Abah ni dia memihak kepada Anwar Ibrahim. Kan? Ya ke? Okay. Tetapi um, dalam kes Algo ni, dia tetap menghormati Tun Dr. Mahathir sebagai pemimpin. Jadi pada pandangan doktor kan, apakah nilai atau pengajaran terbesar yang ingin disampaikan melalui konflik-konflik tersebut, dan bagaimana pembaca boleh manfaatkan novel ini sebagai panduan untuk kita memahami politik dan masyarakat selaras dengan gagasan pendekatan gunaan dalam teori perkataan Melayu. Wow, okay. Oh, teori ya kan. Apa ni, power lah pelajar-pelajar sastra UPM ni kan. Okay. Jadi salah satu yang menarik tentang orang Melayu ni, kita adalah satu bangsa yang sangat politikal. Saya fikir kalau kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain di negara kita, ada bangsa yang apolitical, iaitu dia bangun pagi, dia bekerja, kan, balik mungkin menguruskan keluarga dan memulai pagi lagi seperti itu, ulang kehidupan. Tapi kita kalau bangsa Melayu ni, sehari kalau tak bergaduh politik, dia macam tak sah. Kalau kita tak bergaduh di meja makan dengan ahli keluarga kita, memang ada pun dalam novel ini pun ada seperti itu juga. Ada entry yang seumpama itu, tak bergaduh di meja makan tentang politik, dia akan juga bergaduh di media sosial. Kadang kita tak kenal pun orang tu, siapa orang kan. Orang pun tak ada account pun, apa ni, MOHD 1234, siapa tu kan. Tapi kita rasa nak berbalas-balas jawab dekat dengan dia. So kita bangsa ni adalah bangsa yang sangat politikal. Jadi ketika era reformasi itu, dia ada orang yang ada kelompok yang terbahagi, yang orang kata yang percaya Datuk Seri Anwar bersalah, ada pula yang percaya bahawa Mahathir telah melakukan benda yang betul. Tetapi watak Abah di dalam episod ini atau babak ini, dia adalah satu orang yang berada di atas garis kelabu. Ada juga orang yang seperti itu, iaitu dia menikmati bahagian daripada pentadbiran Mahathir, tetapi juga ingin meletakkan harapannya kepada Datuk Seri Anwar pada waktu itu, reformasi pada waktu itu. Jadi saya ingin merakamkan watak yang seumpama ini, di mana orang yang berada di atas garis kelabu ini, mungkin dia pengundi di atas pagar, mungkin kan PRM tak lama lagi, tapi kan PRU mungkin. Jadi itu satu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pertemuan idea ataupun pertemuan gagasan, dia ada juga pertemuan yang lebih jelas, iaitu pertemuan mengenai agama, kan? Pada watak Hipnozia dengan abang dia, kan, sebagai contohnya, itu yang lebih ke belakang. Kerana di Malaysia ni, tidak dapat tidak, isu agama juga akan bergulat dan terbungkus dengan politik. Jadi kita akan bercakap tentang agama, tentang politik, tentang bangsa. Jadi kita akan berputar di situ, ya. Kita akan putar-putar di situ, dan ada perbezaan pandangan yang jelas tentang bagaimana menafsirkan sesuatu insiden dari kacamata perspektif agama yang berbeza. Kan, watak Ramizu ke, kan, dia dengan kakak di Hipnozia kan berbeza cara fikir dia tentang Al-Quran, cara berfikir dia tentang peristiwa Memali yang berlaku pada tahun 1985. Itu salah satu peristiwa yang penting, insiden yang penting ketika era pentadbiran Dr. Mahathir. Mungkin generasi baru hari ini tak tahu benda tu. Sejarah mutakhir ini tidak ada dalam buku teks, ya. Jadi ini semua saya ingin tampilkan, dan pertembungan ini sebenarnya adalah pertembungan yang penting. Dan
kalau dalam perkaedahan Melayu dia jadi macam mana? Hmm? Dia jadi macam mana kalau kita seperti yang saudara Aimu sebut tadi, dia jadi apa? Bila kita bagaimana kita aplikasikan itu pada bab-bab ini? Mungkin kita lihat bahawa karya itu dia macam ni, dia lebih pada bukan saja kita lihat daripada seni penceritaan untuk gaya bahasa yang digunakan, tapi peristiwa-peristiwa itu dapat memberikan pengajaran kepada pembaca lah yang membaca karya. Itu adalah apa yang dihantar oleh teori perkaedahan Melayu. Itu yang saya rujuk. Oh, macam tu. Okey. UPM is watching. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya kita masih dalam perkaedaan alamiah, tapi menerusi pendekatan moral. Jadi pendekatan moral ni merujuk pada sastra yang mengandungi pengalaman hidup yang mampu memberikan nilai pengajaran atau didaktik kepada masyarakat. Jadi dari sudut kacamata pendekatan moral, suatu watak itu bukan hanya dinilai berdasarkan apa yang dilakukan, tapi juga bagaimana pengalaman perwatakan berikan pengajaran kepada pembaca. Contohnya dalam Mahakamus, dalam entry E, kalau tak silap saya, English, dalam surat 188, yang memperlihatkan seorang watak seorang kanak-kanak yang mana tindakannya itu merujuk kepada dapat memberikan nilai didaktik lah kepada pembaca. Misalnya dia seorang yang rajin belajar dan juga membantu keluarga dan lain-lain. Sebagaimana dalam di muka surat 189, watak Mutu Paliniapan. Mutu Palaniapan. Mutu Palaniapan. Di mana digambarkan sepanjang malam dia tidak boleh tidur kerana berusaha menghafal angka. Siangnya, meskipun hari Ahad, dia perlu menolong ibu bapanya menebas rumput sekitar kampung Melayu. Dan kemudian membantu pula ibu memerah susu lembu. Jadi, apakah nilai moral yang cuba diketengahkan melalui pembinaan watak kanak-kanak ini, watak mutu ni lah. Jadi adakah watak tersebut sekadar menggambarkan seorang anak yang baik atau sebenarnya membawa mesej yang lebih besar tentang kepentingan ilmu, usaha dan tanggungjawab dalam kehidupan masyarakat Melayu? Kalau dari segi moralnya ya, Mutu Palaniapan ni, dia mungkin pada saya, dia bukan terletak pada Mutu Palaniapan tu. Dia terletak pada cikgu dia tu. Cikgu Rosmah kan. Cikgu Rosmah tu, dia E ni, apa yang saudara Aimullah sebutkan tadi ni, dia adalah entry E daripada entry E. E ni adalah English ya. Salah satu hal yang biasa dikaitkan dalam pentadbiran Dr. Mahathir ialah dasar PPSMI. Dasar penggunaan bahasa Inggeris untuk pembelajaran dan pengajaran subjek bahasa untuk subjek matematik dan juga sains. Aimullah sempat Tak. Adakah anda generasi PPSMI? Tidak. Bukan. Anda bawah ya? Anda di bawah generasi PPSMI, maknanya sebelum lah. Selepas. Oh, selepas. Selepas itu baru awak selepas PPSMI. Okey, awak selepas. PPSMI 2003 saya baru lahir. Oh, muda belia dia ni. Okey. 2003 baru lahir. Jadi sebelum tu PPSMI, jadi saudara tak melihat lah mungkin, tapi mungkin ada 2-3 kelas di LP di sekolah tertentu gitu kan. Gitu kan. Maknanya telah di ni. Jadi sebenarnya saya fikir betul ada pengkisahan ataupun pertimbangan moral di dalam bab ini, tetapi dia sebenarnya adalah lebih kepada moral itu sebenarnya adalah pergulatan rasa Cikgu Rosmah itu sendiri. Dia bagaimana dia sebagai seorang guru yang datang ke desa, cikgu bahasa Inggeris itu kan, cikgu TESOL ni kan, belajar TESOL itu nak ajar bahasa Inggeris, matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Dia datang tu dengan ruggednya, dengan gayanya, walaupun dia sendiri anak kampung. Hantar ke sekolah Tamil mengajar Mutu Palaniapan ni kan. Jadi
Tapi apa yang sebenarnya ialah dia sendiri berdepan dengan pertemuan moral itu. Pertemuan moral itu ialah bagaimana dia harus letak diri dia uh, uh, untuk mengajar seorang kanak-kanak dari kelas bawah, ya, yang yang dia pandang sebelah mata. Itu sebenarnya adalah muhasabah-muhasabah dia untuk untuk menghantar ilmu kepada anak murid dia. Mutu Palanapan ni sangat sebentar. Penampilan wataknya tu dia sebagai backdrop aja kan, sebagai hanya latar saja. Dia sebenarnya adalah pergulumangan emosi dan juga moral cikgu dia tu, cikgu Rosmah tu. Kan ingin memaksakan bahasa Inggeris kepada pelajar daripada kampung, ya. Pelajar di sekolah Tamil. Dan ini sebenarnya satu dasar yang sangat kontroversial ketika pentadbiran Dr. Mahathir, yang sebenarnya tak ramai orang sedar bahawa ramai orang bincang tentang keberkesanan atau tidak berkesannya dia. Orang bincang tentang ada orang kata macam Dr. Mahathir ni tolak barat tapi terima pula bahasa Inggeris gitu kan. Dia sendiri hina bahasa Melayu, dia sendiri tak percaya bahasa Melayu sebagai wahana yang penting untuk penghantaran ilmu. Kan itu antara benda yang orang lihat. Tetapi ramai orang terlupakan bahawa um, sisi bagaimana seorang guru ketika PPSMI waktu tu. Polisi uh, Kementerian Pendidikan kita ni selalu berubah, kan? Dan uh, bila selalu berubah, dia menimpa ibu bapa, dia menimpa kanak-kanak, anak-anak, dia menimpa guru, orang yang masyarakat pendidik yang perlu melakukannya. Jadi ada banyak benda yang pergulatan moral yang ramai orang kesampingkan, dan orang harus ingat bahawa saya walaupun saya tulis novel Melayu, tapi saya menulis sebuah novel Malaysia. Ada watak-watak lain yang terkesan dengan apa ni uh, moral itu. Itu baru satu chapter. Ada chapter lain yang projek IC. Projek IC ni adalah pertemuan moral paling besar. Kalau kita tanya orang Sabah, siapa saja orang Sabah, apa yang kamu ingat tentang Mahathir Mohamad? Saya random tanya orang Sabah, apa yang kamu ingat tentang pemerintah Dr. Mahathir Mohamad? Projek IC. Projek IC adalah satu di luar daripada kita tolak ke tepi. Dia adalah orang kata ada satu muslihat apa ni, membina masyarakat pengundi yang besar, pengundi hantu untuk mempertahankan pentadbiran kerajaan negeri pada waktu itu. Tetapi dia sebenarnya adalah pertumbuhan moral yang besar. Bagaimana orang yang menerima kad pengenalan itu, dia rasa pertumbuhan moral dia bagaimana? Dia bukan orang Malaysia tapi dia kena dia dapat IC untuk mengundi, kan? Jadi dan dia menjadi pengundi hantu, dan dia jadi hantu pun sebenarnya, dia hantu pun sebenarnya kalau dalam baca dalam Mahakamus ni, ya? Jadi memang ada banyak pertumbuhan moral. Jadi bukan saja um, pada watak-watak yang Ainullah sebutkan tadi tu, tapi juga kadang-kadang kita kena lihat dilema yang dihadapi oleh pelbagai watak ini, watak-watak yang berbeza-beza ini, yang moral mereka itu mereka bertemu di persimpangan nak pilih benar dengan batil ini. Dan itu ketika era Dr. Mahathir Mohamad, hampir setiap hari, setiap detik kita kena memilih benar atau batil. Dia macam tu sekali, ya. Jadi itu yang paling tidak yang generasi kami, generasi X rasakan. Jadi di situlah ada saya ingin tarik peristiwa-peristiwa sejarah mutakhir itu untuk pembaca pelbagai generasi cuba rasakan, hayati balik, ingat balik. Dan untuk generasi baru, mungkin mereka tak tahu bagaimana rasanya hidup di era Dr. Mahathir 1.0. Itu yang saya tampilkan. Macam tu. Okay. Jelas ya Dr. punya penerangan. Jadi seterusnya kita akan bergerak kepada teori perkedahan keagamaan. Itu seperti mana perkaedaan alamiah, perkaedaan keagamaan juga pecah kepada 3 pendekatan, itu pendekatan dakwah, pendekatan seni dan juga pendekatan kemasyarakatan lah. Jadi pendekatan dakwah ini memperlihatkan karya sastra sebagai satu bahan penting untuk menguatkan keimanan dan mempertingkatkan nilai keimanan umat Islam
dengan menerapkan sifat-sifat mahmudah dan kesucian agama. Hmm. Jadi, pendekatan dakwah, kadar sastra itu dilihat bukan sekadar hiburan, tapi Hmm. juga sebagai medium dakwah, nilai akhlak dan juga pandangan hidup Islam. Jadi, dalam novel Mahakamus ini dapat dilihat bagaimana aspek kepimpinan yang menerapkan nilai Islam diberikan penekanan. Sebagaimana dalam entry Quranis Quranis. Quranis di Quran. halaman 99 Hmm. menunjukkan bahawa untuk mengimbangi pengaruh kebangkitan Islam yang melanda seluruh dunia dalam dekad 1980-an, Mahathir Mohamad memperkenalkan dasar penyerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbirannya. Mahathir juga membawa masuk tokoh gerakan Islam, Anwar Ibrahim, ke dalam parti asalnya UMNO. 3 dekad kemudiannya, umat Islam di Malaysia bukan menjadi bertambah moderat, sebaliknya mengental menjadi kian konservatif. Mahathir mengharap seruan-seruannya agar penganut agama Islam menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya panduan, justru akan bersederhana, mementingkan ilmu dan bersemangat progresif tinggal sia-sia. Jadi, adakah pendekatan dakwah dalam novel Mahakamus ini lebih cenderung sebagai usaha doktor untuk membina gambaran masyarakat yang berteraskan nilai Islam, atau sebenarnya menjadi medium kritikan terhadap realiti kepimpinan dan politik semasa? Saudara Aimu sendiri baca ada rasa terdakwahkan tak? Rasa lebih beriman tak lepas baca? Rasa lebih ada di mana-mana rasa insaf ke macam mana ke? Mungkin ada. Mungkin ada. Sikit lah kot gitu kan. Okay. Dia sebenarnya kalau dari segi Islam itu kan, kalau pengkaedah Melayu ni dia sebenarnya adalah sebuah teori yang cuba meraihkan juga teori-teori atau gagasan-gagasan sastra Islam yang beranak pinak ketika era tahun 80-an, ya. Waktu itu sastra Islam, gejala sastra Islam di Malaysia ni orang kata apa, mekar, ya. Dan ramai orang melahirkan pun macam-macam teori, ta'budiah lah, teks dialisma lah, gagasan konsep cerita Islam lah, perusahaan baru lah. Semua ni semuanya adalah di payung besar dia adalah sastra Islam lah, ya. Dan ada bab yang saya cuba tampilkan ciri-ciri konsep cerita Islam seperti mana yang difahami di Malaysia ni secara dominan, ya. Ada yang bentuk persuatan baru pun malahan di entry-entry tertentu. Jadi kalau dalam konsep cerita Islam itu kan yang batil itu dikalahkan, yang ma'ruf itu dimenangkan dan sebagainya. Jadi ada juga dalam bab entry huruf Y itu kan, bagaimana dua malaikat melihat watak adik-beradik berbalah kerana pertembungan politik. Di era Dr. Mahathir ni ramai orang pecah keluarga gitu sebab berbeza pandangan politik, berbeza pandangan. Dan dalam bab Quranis ini disebut ialah cara-cara juga kita jangan lupa bahawa ada kelompok di Malaysia yang juga berfikir cara lain kerana tawaran dasar-dasar penerapan Islam, dasar penerapan nilai Islam di dalam pentadbiran Dr. Mahathir itu. Ada orang berfikir cara lainnya, Islam tu Islam yang macam mana? Islam yang dipantakkan oleh pihak berkuasa, ataupun Islam yang ada macam-macam, ada varian Islam, ya. Di situ ada pandangan yang mungkin lebih progresif, ya, tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran, di kelompok Quranis sebagai contohnya. Jadi dan dia bertembung nanti dengan adik dia yang lebih konservatif kan, daripada parti Islam. Jadi itu kan adalah pertembungan juga. Jadi di sini apa yang saya cuba tampilkan ialah warna-warni Islam yang berbeza itu. Kesan daripada apa yang dilakukan oleh Dr. Mahathir dalam pentadbiran beliau, pengenalan kepada dasar penerapan nilai Islam itu, ya.
Tapi juga seperti mana yang Aimu sebut tadi, yang Aimu bacakan tadi daripada entry itu, pengenalan entry itu ialah tak ramai orang sedar bahawa dasar penerapan nilai Islam ini dia ada Oppenheimer effect. Efek Oppenheimer. Kenal Oppenheimer? Yang filem baru-baru Filem baru tu dia cerita pasal apa Oppenheimer tu? Watak Oppenheimer tu dia buat apa? dalam apa penciptaan bom atom lah. Dia cipta bom atom, kemudian Okay. dia Lepaskan dia bantu bom atom tu digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Lepas tu apa jadi kat dia? Mati dia. Tak, apa berlaku pada watak tu? Dia punya Watak dia mengalami penyesalan. penyesalan. Jadi tu Oppenheimer effect. Dia menciptakan sesuatu yang besar, tetapi sesuatu tak boleh dikawal. Dia dah hilang kawalan. Memperkenalkan dasar penerapan nilai Islam, tapi Islam yang macam mana? Dia tak boleh dikawal lagi dah. Jadi ada pelbagai varian Islam, ada acuan utama. Ada orang ingin menciptakan acuan alternatif. Bila ada satu acuan, orang ingin menciptakan satu acuan alternatif. Orang takkan terima sesuatu yang satu jalur saja. Jadi bila itu berlaku akan ada pertemuan. Bila ada berlaku pertemuan, kita akan lihat apa yang berlaku pada tahun 1985 dalam entry huruf M, kan? Bukan, entry huruf U kot Ustaz Ibrahim Libya. Dia ada dalam huruf M juga, iaitu entry tentang Mahadirisma. Ini semua adalah pilihan-pilihan yang menjadi kesan efek Oppenheimer kepada rakyat atau masyarakat kita, kesan daripada apa yang berlaku itu. Jadi suka tak suka pertemuan pelbagai varian Islam yang ada hari ini, ada Islam liberal lah, ada macam-macam varian-varian yang sedia ada itu adalah terhasil daripada penekanan tersebut. Bila maknanya Islam itu datang dari atas, Islam bukan tumbuh dari bawah, maksudnya datang daripada rakyat, dibudayakan daripada segi masyarakat, itu kan akan memberi kesan yang berbeza, kan, berbanding dengan Islam yang datang tumbuh dari bawah, tumbuh dari rakyat, daripada Islam yang datang ditekankan ataupun dipantakkan, dipasakkan daripada pemerintah, berbeza. Jadi kesannya itu ada. Jadi sebenarnya itu yang lebih yang saya bincangkan lah itu. Seterusnya kita balik kepada pendekatan seni. Di mana pendekatan seni memfokuskan kepada unsur-unsur estetika dalam sastra. Kemudian keindahan yang dimaksudkan adalah keindahan yang terbatas kepada nilai etika Islam dan tak bertentangan dengan akidah. Kerana penilaian terhadap kamus dilihat, kita boleh dapat lihat daripada segi penggunaan gaya bahasa, seni bahasa dan juga diksi. Iaitu diksi pemilihan kata yang dapat menerangkan idea. Jadi sebenarnya dalam kamus ni penggunaan kata atau diksi itu sangat menarik dan sangat indah. Jadi antaranya kalau saya ini adalah antarjagat, antara perkataan yang baru bagi saya. Dan juga ada perkataan menyuakan kura tangan. Kura tangan apa? Kura tangan ni betul. Kura tangan. Dia juga baru. Salam. Nak bersalam, kura tangan. Father. Betul. Jadi adakah kekuatan Mahakamus ni terletak pada kemampuan pengarang, doktor sebagai penulis, menggunakan bahasa sebagai alat penceritaan semata-mata, atau sebenarnya bahasa itu sendiri menjadi simbol yang memperkukuh identiti Melayu Islam dan falsafah kehidupan yang ingin disampaikan kepada pembaca? Saya pengarang balik gitu. Dia sebenarnya kan kita lupa ada pengarang yang saya sangat suka, Toni Morrison namanya. Dia bukan orang Islam pun, Toni Morrison pengarang Black American, dan dia pemenang Hadiah Nobel kesusastraan yang pertama untuk Amerika.
sebelum tu ada Hemingway, tapi dia adalah yang mewakili orang kulit hitam, dan dia sangat menekankan dia bahawa dia kata bahasa ni dia ada kuasa sakti. Bahasa ni dia ada kuasa magis yang sangat luar biasa. Berapa ramai antara kita terluka kerana bahasa. Kan? Berapa ramai antara kita yang jatuh cinta kerana bahasa. Berapa ramai antara kita yang menjadi insaf kerana bahasa. Jadi bahasa ni dia ada satu warna yang sangat waras, kuat dan mampu merubah orang. Jadi bila saya memikirkan pemilihan kalimat-kalimat tertentu kadang-kadang kan untuk ditampilkan di dalam novel ini, saya juga harus ingat bahawa novel ini semacam kamus. Kamus ni kita kadang untuk apa? Kita tengok kamus untuk kita memahami kalimat-kalimat yang tertentu kan. Jadi memilih yang kadang-kadang yang arkaik, yang langka, arkaik ni yang lama untuk ditampilkan. Contohnya gadis berkuncit. Apa berkuncit apa? Kucing bertocang. Gadis bertocang, betul. Gadis berkuncit ada satu perkataan tocang kan. Gadis bertocang atau dia lelaki bertocang. Lelaki pada ada tocang rambut kan. Tapi ada satu lagi perkataan dia gunakan berkuncit. Berkuncit. Jadi saya nak tampilkan kepelbagaian bahasa. Kita bahasa kita kaya, tapi juga pada tempat-tempat tertentu bahasa itu juga dia ada layer-layer lain. Memilih satu perkataan itu dia adalah satu urusan politik, kadang-kadang adalah satu urusan dakwah, kadang-kadang adalah satu urusan yang berat kerana dia bukan sahaja ditampilkan diketengahkan tanpa maksud tertentu. Kadang-kadang bahasa ni, saya sebagai pengarang, kadang-kadang saya sendiri bila saya baca, baru ni saya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar, saya nak capai satu buku yang saya boleh naik ketika saya naik train ETS, saya boleh baca. Entah kenapa saya capai buku saya sendiri, buku yang diharamkan, Perempuan dan Bercinta. Saya mau baca. Kemudian bila saya baca, saya jenis yang jarang membaca kembali karya saya. Bila saya baca sekali, ini bukan aku tulis ni. Ini bukan datang dari aku. Ini tentu datang daripada satu kuasa wujud yang lebih besar. Ini bukan seorang Faisal Tiarani mampu menuliskan ini ni. Dia ada seorang Muhammad Faizal Musa tak boleh menulis ini. Dia ada datang daripada ada sesuatu yang mengatur saya untuk mengilhamkan saya untuk menulis itu. Jadi ilham dan dari segi bahasa itu datang daripada mana? Bila bahasa kita dengar daripada ibu bapa kita, kita dengar daripada guru kita dengar daripada masyarakat, kita dengar, kita tahu daripada pembacaan kita. Itu semua kan bergumpal. Dan bahasa itu mempunyai pelbagai makna tersendiri. Bila kita memilih satu perkataan bahasa, kita memilih itu untuk orang Melayu, kuasa semantik, kuasa semiotik, itu semua kan sangat tali temali. Jadi dia tidak datang dengan begitu sahaja. Tambah pula bahasa kita ni, bahasa Melayu ni adalah satu bahasa yang penuh perlambangan. Tadi saudara Aim sebutkan, kita tak sebutkan orang itu kuasa menindas, tak sebutkan seorang ini menindas aku. Dia macam durian. Orang kalau dengar orang putih dengar macam apa pula kait dengan durian ni kan, dengan penindasan. Dia kena tengok buah durian itu baru dia tahu, oh ada duri, oh ni timun, baru dia tahu. Jadi kan begitu kan. Jadi dia menjadi lebih indah lah kerana bukan kerana saya sebagai pengarang, tapi kerana bahasa Melayu yang saya gunakan. Bahasa Melayu ni satu bahasa yang indah, terutama kita bahasa Melayu ni dia ada mempunyai, dia hantar satu bahasa tu jadi kenderaan untuk dua benda. Satu ialah menggambarkan peristiwa itu, tapi dia juga adalah dia menggambarkan ada gagasan lain juga di belakang. Jadi ini satu kearifan lokal yang luar biasa lah sebenarnya yang ada pada bahasa kita, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena kita lihat bahasa Melayu itu sendiri sebenarnya ada jiwanya sendiri dan dia tidak boleh
bagaimana dengan penulisan sekarang yang banyak orang menggunakan kepuasan Hmm. uh, apa kecerdasan buatan ni kan. Hmm. Yang mana kecerdasan buatan ni bila kita tengok penulisan-penulisannya Hmm. uh, tulisan yang direct yang sama, dia tak ada bila berbezalah dengan pembacaan yang kalau kita tengok pembacaan tulisan bahasa Melayu yang lebih indah dan cantik seninya. Jadi soalan terakhir lah daripada saya itu melalui pendekatan kemasyarakatan. Jadi pendekatan kemasyarakatan ini melihat karya sastra itu sebagai alat penyampaian tentang persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Dan ia juga bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebaikan uh, yang sebenarnya dalam masyarakat. Juga kita boleh tengok petikan sastra cerminan masyarakat. Jadi dalam Mahakamus ni, doktor mengangkat pelbagai isu yang kalau kita lihat yang begitu dekat dengan masyarakat. Misalnya soal pemimpin negara, pendidikan, sejarah dan lain-lain. Jadi apakah perubahan sikap atau cara berfikir yang cuba dicetuskan oleh doktor kepada pembaca melalui isu-isu kepimpinan, sejarah, politik dan lain-lain yang diketengahkan dalam novel Mahakamus ni? Saya kira satu yang cuba saya lakukan dalam setiap karya saya ialah untuk meminta pembaca merayu dan menagih pembaca saya untuk menjadi lebih kreatif dan menjadi lebih kritis. Itu selalu saya harapkan daripada pembaca dan saya harapkan daripada masyarakat seluruh masyarakat Malaysia, yang mana kita perlu lebih kritis, kita perlu lebih menafsirkan, kita perlu lebih mengetahui kalau ada satu naratif disampaikan, bahawa akan ada naratif-naratif lain di belakang. Dan kita kena memahami setiap satu tu dalam bentuk yang tali temali dan dia sangat berkait. Itu yang kita mesti kenal. Masalah dengan kita ialah kita sesetengah dari kita menerima apa yang dilontarkan itu secara bulat-bulat. Jadi ini suatu yang bahaya, ya. Jadi sebab itu saya usahakan berfikir secara kreatif dan kritis, dan ini yang saya harapkan kalau dari segi boleh membaca karya saya. Hmm? Ya, kalau mungkin ada audien mungkin ada audien yang ingin bertanya soalan. Kalau ada audien ataupun dalam siaran langsung ada soalan yang diajukan. Atau ya, ada yang dari siaran langsung. Okey. Jadi itulah perbincangan bedah buku Mahakamus pada hari ini bersama Dr. Faizal. Jadi kepada para penonton yang mana ingin mendapatkan buku Mahakamus hasil karya Faizal Tehrani, boleh dapatkan di laman web Kawal Buku ataupun ke kedai Kawal Buku di Teras Jenah. Ada juga di kedai-kedai buku. Kedai-kedai buku besar pun dah ada, Kinokuniya pun dah ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk diskusi dan membedah novel Mahakamus ini. Kemudiannya juga terima kasih kepada pihak Perpustakaan Institut Alam Tamadun Melayu, Fatma, dan juga Pusat Teknologi Maklumat UKM. Tidak lupa juga terima kasih kepada pihak Kawal Buku kerana turut serta, dan juga penonton-penonton, rakan-rakan yang turut serta sama-sama di Fatma, dan juga rakan-rakan di siaran langsung Facebook. Jadi Doktor ada kata-kata akhir mungkin? Tak ada kata-kata akhir sebenarnya. Cuma impian saya ialah ingin supaya masyarakat Malaysia lebih bukan sahaja suka membaca, tetapi memahami apa yang dibaca. Kadang-kadang kita membaca, tapi kita gagal memahami apa yang kita baca. Itu sahaja. Itu sahaja pada kongsian hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.